Salam sejahtera. Saya wartawan Akilah Najihah dari Salur Media TV PSS. Pada hari ini, SK Salur mengadakan kejohanan merentas desa. Objektif utama kejohanan merentas desa ialah melahirkan bakat-bakat baharu dalam sukan olahraga. Rakan setugas, saya membuat liputan di tapak permulaan acara. Jom kita saksikan. Sejahtera, saya Akilah Murshidah dari wartawan Salur Media TV PSS membuat liputan di tapak permulaan acara Merentas Desa bersempena kejohanan Merentas Desa tingkat sekolah tahun 2026. Siapa nama awak? Farah Akilah dari kelas 9 Zamrud. Ada tak apa-apa persediaan yang awak lakukan untuk kejohanan Merentas Desa kali ini? Kami telah belajarkan 2 kali latihan merentas desa. Okey, terima kasih. Apa target rumah sukan kuning? Kami akan perhatikan nombor 1 hingga 5 milik rumah kuning. Yes! Siapa nama awak? Nama saya Hasya. Apa target pasukan merah? Nombor 1. Pasti nombor 1. Okay, terima kasih. Ustaz, apa harapan Ustaz untuk kejohanan Merentas Desa SK Salur tahun ini? Untuk harapan Ustaz pada tahun ini, diminta pada semua murid dapat aktif semua murid daripada tahun lepas yang ramai yang tidak aktif, tahun ini aktif supaya dapat lebih ramai lagi murid kita dapat mewakili sekolah untuk merentas desa peringkat daerah dan peringkat negeri. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira, genggam semangat juara. Terima kasih Akilah Murshidah atas liputan itu tadi. Sekian sahaja dari Salur Media TV PSS. Sampai jumpa lagi.